syurga. Allah bagi syurga. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kapet yang diberikan dan diwakafkan oleh sebahagian daripada jemaah kita ini dibalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, urusan jual beli, tijarah, tunjikum min adzabin alim, yang mana perniagaan itu boleh menyelamatkan kamu daripada neraka, azab yang pedih. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, kamu beriman. Perniagaan yang Allah tawarkan, kamu beriman. Yang kedua, dia tuan, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu mengorbankan jihad dengan apa? Nyawa kamu dan harta kamu. Sesiapa yang memberikan nyawanya dan hartanya kepada Allah, Allah menyelamatkan dia dari siksa yang pedih, azab pedih. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut tentang balasan bagi orang yang memberikan hartanya kepada Allah. Masjid ini daripada nilai wakaf, kapet ini daripada harta wakaf, tapak dan tanah ini daripada tanah wakaf yang sebahagian yang mungkin kita tidak mengenalinya, tetapi Allah Azza wa Jalla berjanji untuk membalas kepada mereka semua dengan syurga. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada peluang nak membeli syurga Allah, belilah sekarang. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Janganlah sampai pada hari yang sudah tidak lagi berguna duit ringgit yang kita sayang dan kita kasih. Kalau tuan-tuan nak beli syurga, beli sekarang. Kalau tuan-tuan nak bayar untuk selamat daripada neraka, tebus diri kita daripada masuk dalam neraka, menggunakan duit yang tuan-tuan ada, gunakan sekarang. Tuan-tuan nak bayar supaya tuan-tuan selamat daripada neraka, tuan-tuan nak bayar supaya tuan-tuan boleh masuk syurga, boleh. Nak masuk syurga kita boleh bayar, kita boleh beli syurga. Tuhan yang sebut, Tuhan yang kata kita boleh bayar untuk masuk syurga, kita boleh beli untuk masuk syurga, kita boleh bayar untuk selamat daripada neraka. Di mana? Di dunia. Caranya bagaimana? Salah satunya daripada jalan yang ditunjukkan, iaitu melalui wakaf kepada masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Baik. Kita tengok kitab kita, dan insya-Allah tuan-tuan, kita di masjid ini bulanan kita kemas sebulan sekali pada hari Selasa minggu yang ketiga. Tapi tuan-tuan tak apa, tak perlu ingat, nanti kita akan ingatkan. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sambung daripada kuliah yang lepas. Kuliah yang lepas kita telah uraikan tentang dosa yang pertama, iaitu berhubung dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sambung pada dosa yang kedua. Dosa besar yang kedua, iaitu membunuh